Dia juga kalau kita pakai yang versi Pro, kita boleh tingkatkan taraf gambar tu daripada biasa, kita boleh naik sehingga 4K. Dia punya keupayaan dia. So gambar ni jadi maka 4K ni apa kelebihan dia. So kalau kita esok nak naikkan dia sebagai billboard, nak jadikan dia dalam untuk paparan yang besar-besar lah, macam contoh kita jadikan dia untuk keluar dekat LCD TV kan, dekat pentas yang besar tu, tak ada jadi besar, tak jadi isu lah gambar tak pecah. Dia tolong pecahkan benda tu dalam bentuk orang kata beginilah ya. Dan juga kalau kita ada formula matematik ini, kalau ada mungkin kalau antara kalau contoh anda ambil daripada gambar contohnya schematic ke apa ke kan, masa meeting ke apa, mungkin tak dapat resolve, minta sistem boleh juga ya tolong selesaikan. Dia boleh tolong selesaikan. Dia juga boleh buat gambaran, gambar yang macam contoh dalam kes ni, gambar rumah serabut, rumah yang dah ditukarkan dalam bentuk macam seperti anda lihat ni lah. Dia gambar tu bersih ya. Dalam kes ni kita boleh buat 9 by 9 punya lah, daripada kita ceritakan buatkan satu kisah. Macam ingat tak tadi saya dalam saya tengok tadi ada anda belajar kan buat dengan Kozo tadi untuk buat storyboard. Kalau boleh storyboard yang anda hasilkan tu anda minta ya dalam Nano Banana ya, terus hasilkan gambaran tu, gambar pertama, scene 2, scene ketiga. Jadi anda boleh gunakan gambar ni balik masuk ke dalam sistem pembina. Contohnya anda boleh pakai Grok, VO3 ataupun seumpamanya untuk hasilkan lanjutan kepada cerita ataupun gambar tersebut lah.